Okey, sambung perbincangan kita operasi set. So, operasi set ni dia ada persilangan kesatuan dengan gabungan operasi set. Okey, cikgu akan explain briefly yang penting. Okey, persilangan ni maksudnya di-share. Apa yang di-share? Okey, contohnya macam AB ni. Ini muka surat 97. Okey, dia ada Raj, Afiq, Benjamin. So, Raj, Afiq, Benjamin ni maksudnya dia makan dua-dua. Durian dan rambutan. Itu maksudnya persilangan. Okey. So, contoh yang ni, cuma kena tahulah apa maksud integer, nombor ganjil tu apa, nombor perdana tu apa. Ni kena tahu. Gandaan 3 tu apa. Okey. So, kalau revision balik, integer ni maksudnya nombor bulat. Nombor ganjil ni 1, 3, 5, 7, 9. Tengok yang dekat belakang tu. Nombor perdana ada 25 semua. Kena memorize balik yang ni. Gandaan 3 ni maksudnya sifir 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 macam tu. Okay. So dia kata senaraikan semua. So kita senaraikan dulu. P tadi dia kata nombor ganjil. Okay. So nombor ganjil yang kurang daripada 10. So 1, 3, 5, 7, 9. Q ialah nombor perdana. Yang ni lah 2, 3, 5, 7. So bila P bersilang dengan Q, maksudnya apa yang diorang share sama. 3, 5, 7. So ni dia English dia panggil intersect. Okay, bersilang. So P bersilang dengan Q. Yang ni lah jawapan dia 3, 5, 7. Okay, lain tu contoh kalau dia ada 3 P, Q, R. So yang mana yang 3 ni dia ada benda yang sama. So itulah maksud dia. Ni number kita kena count macam ni. 3, 5, 7 ni ada berapa digit? 3. So ni number of the things lah. Okay. Okay, kalau dalam bentuk gambar rajah dia macam ni. Kita kena label dia kat tengah ni. Ataupun macam ni, ataupun macam ni, ataupun macam ni. Yang ni share semua. Okay, lepas tu yang ni pun sama. Okay, boleh jawab. Praktis sendiri 4.1a. Pause dulu video ni. Lepas tu dah siap. Cek jawapan kalau semua betul. Proceed. Yang ni yang penting boleh jawab soalan. Boleh? Jawab soalan 2, 3, 4. Dah siap tu boleh cek jawapan. Okey, yang ni pelengkap. Okey, pelengkap ni dia prime. Prime ni maksudnya yang mana yang bukan. Contoh, tadi kita belajar pasal bersilang. Okey, persilangan untuk set A bersilang B 2, 4, 6. Tapi kalau dia ada prime ni, maksudnya yang mana yang bukan 2, 4, 6 tu. Pelengkap dia. Supaya dia jadi lengkap. Okey. Tu maksud dia. Pelengkap dia macam ni lah. Contohnya kalau bersilang tu kat tengah, pelengkap tu bukan. Okey. Then ni sama contoh dia. Yang ni boleh jawab ni senang je. So boleh jawab soalan 1, 2, 3, 4. Okay. Lepas tu dah jawab, cek jawapan dia. Kalau betul semua, proceed. Kalau ada yang salah, nanti beritahu cikgu explain. Okay, yang ni pun bersilang juga. Yang ni dia macam ada kira-kira. Dia macam kita kena fahamkan soalan. Lepas tu buat. Macam tu. Okay. Konsep dia, contoh dia macam ni dia cakap. Sebanyak 140 orang murid tingkatan 5 diberi peluang untuk menyertai kelas intensif untuk mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu. Sebanyak 65 orang murid memilih bahasa Melayu, 70 orang murid memilih kelas sejarah manakala ini. So dia kena fahamkan. Dia ada banyak-banyak situasi. Ini pun sama, dia ada situasi dia, ada X, Y. Okey, kesatuan set. Kesatuan ni senang. Maksudnya dia semua. Macam ni kan. Ni kan. So maksudnya kalau P kesatuan P union. Dalam English panggil union. P kesatuan Q, so semua. Yang ni Q dengan R. Q dengan R je. So maksudnya kesatuan ni semua. Melibatkan semua. Ini. Lepas tu yang ni yang prime lah. Yang set lengkap dia. Kalau prime maksudnya yang mana yang bukan. So dia kat luar. Selain tu. Lepas tu dia ada yang gabungan. Kejap. Situasi pun ada juga kita kena fahamkan.
So, kalau gabungan, kita kena lihat. Contohnya, kalau macam contoh bracket ni kan. So, dia kata P union Q intersect R. So, kita listkan dulu semua. P union Q, R. Ini. Lepas tu, yang mana yang dia ada yang sama. So, kita buat satu-satu. Tak? Contoh dia macam ini. Q, okay, apa yang Q? So, Q ada Amy. Amy ni nanti kena ada dalam ni sebab Q. So, dia combine lah. Q combine dengan P intersect R. Dia macam combine. Ni dia macam kena practice lah macam tu. Combine-combine kena buat macam tu. Okay. Tu je yang ni. Dah cikgu dah explain dah semua. The rest kena buat practice. Bolehlah buat practice yang ni. Yang belakang ni. Komprehensif. 123.